Anda berasa susah nak menabung? Jangan risau. Ada cara lebih mudah yang ramai orang tak tahu. Jangan lupa tengok video ini sampai habis dan save video ini untuk rujukan yang akan datang. Karena orang rasa menabung tu susah, baru dapat gaji, duit habis untuk belanja harian, bayar bil, komitmen dan akhirnya tak ada yang tinggal untuk simpanan. Tabung kosong, akaun simpanan pun kecap je licin. Tapi tahu tak, ada cara lebih mudah daripada menabung duit, iaitu simpan emas. Bila duit kita tukar kepada emas, secara automatik duit tu jadi lebih selamat sebab tak boleh keluar sesuka hati. Nak jual emas pun kita akan fikir banyak kali sebab nilainya makin lama makin meningkat. Inilah kelebihan emas. Dia paksa kita jadi penyimpan emas disiplin walaupun kita jadi boros. Bayangkan kalau setiap bulan tukar RM100 kepada emas tanpa sedar, setahun kemudian kita dah ada simpanan yang kukuh. Jadi kalau anda rasa menabung duit tu memang susah, cuba tukar strategi. Menabung susah tapi simpan emas jauh lebih mudah dan hasilnya lebih terjamin. Dapat sesuatu, semoga bermanfaat. Belum lagi ada akaun Gap. Untuk bermula buat simpanan emas, boleh rujuk di video saya untuk saya bantu alihkan simpanan kepada emas. Teruskan follow saya untuk lebih banyak ilmu emas dan keuangan.